Ikan ni macam-macam nama dia ada. MJ lah, syakak merah lah, ada tempat panggil kacil lah, dan kalau kat Johor dia panggil kambing. Sebab ni ke dia panggil kambing? Habis baju lah. Adik. 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 Dia kuat ni. Ya sebenarnya. Letak lah. Kacil je. Api ganasnya. Orang Johor, ikan tadi dipanggil kambing sebab dia meragut macam tadi ke? Dia mencuri gitu je? Ke ada sebab lain? So, otai-otai orang yang mancing kat JB tu, cuba komen kenapa ikan ni dipanggil kambing